Assalamualaikum. Weh Tam. Hang tahu tak pergi cerita ni? Ada Esko Terengganu kena tahan SPRM. Jahanam dah. Waalaikumsalam. Lah, betul ke ni Pak Dollah? Cuba cerita sikit, siapa dia yang kena tahan SPRM tu dan apa kes dia? 320 tu. Aku tak tahu siapa, Tam. Depa tak abok siapa. Yang aku tahu dia ditahan di Kemaman. Umur dia dalam lingkungan 60-an. Dia ni kena tahan sebab disyaki salah guna jawatan dan kedudukan, arahkan dua anak dia diambil bekerja kat syarikat GLC Negeri Terengganu. Oh, saya rasa saya kenal ni Pak Dollah kalau orang Kemaman. Umur dalam 60-an ni. Tapi biarlah SPRM buat siasatan. Saya nak beli air orange ni. Aduh lah Tam, aku tengah cemas ni. Hang duk sibuk nak beli air orange pula. Aku pun kena cari air orange kau hari ni. Nak buka puasa ni Tam. Ya, belilah air orange buat kuah makan nasi berbuka puasa nanti Pak Dollah, okey? Bab Esko tu tak payah fikir sangat. Salam 320.